sampai kita nak pergi kat mall yang lebih tu. Rasanya benda pakai tu. Pakai jaket tu. Wow. Selamat. Wow, kita kata-kata tengok. Kita je tak nak makan tadi. Sebab satu kad tu RM10. Tapi nak pasal tempat je seperti jalan belah. Kemarin cik masker je tadi dah beli macam raga pula satu ni je dengan kita sebelah hotel je. Sebab tadi semalam kita kat depan. Dah sampai dah. Okey. Jauh kan. Sekarang panas. Kena lagi tu. Okey. Kejut dah pada makan. Makan lagi. Makan je lah. Tumpah. Bye. Gajah Mada tahu. Orang kata Gajah Mada ni mall yang besar juga lah dekat sini. Sini memang kawasan Gajah Mada tu. Cantiknya. Okay dah habis banget. Ni Gajah Mada Plaza. Ada kat Malaysia lah. One set ni. Kita tak Malaysia. Dah ada tiga. Makan ni tu orang makan. Ni ada ni. Nasi goreng yang dapat. Boleh lah. Jom lah kita try. Untuk menu yang ni boleh Kita boleh pilih kan. Pedas tak boleh level. awak ambil level apa? Dia start original. Pedas, icing. Ini keempat. Tak ingat apa. Tapi ada 4 lah. Macam dia hitam tu. Sementara kita dah dapat air. Tapi Ya, apa? Janganlah kat sini. So by the way, hello yang. Hello yang ni. Wah. Nasi ambil sendiri. Setengah ambil kat nasi. Garam ke. Okey. nasi ni boleh tambah. Boleh tambah. Dia cakap refill lah. Panas lagi dia. Panas. Nampak dah gambar. Dadah. Tak tahu dah kan. Wow. Kau ambil dia makan macam ni. Boleh. Ayunya banyak. Okay. Kita dah habis makan. So punya rate berapa? Kalau jadi 5 bintang dia berapa? Untuk portion Roish dia macam. untuk makan sebab dia lebih kepada makan air dah sikit. Pada
dia jual manis lah. So untuk siapa yang untuk jaga badan, sesuai lah untuk pergi sini. Saya bukan jaga badan, saya jaga kesihatan. Tapi siapa yang nak kenyang makan sini pun bagus. Soal nasi boleh tambah. Hanya RM20 je. RM20, RM28. 28 je. Ada dapat sedawan roti, ada. Kalau untuk makan 2 orang tu memang kenyang lah. Kita ada beli yang kita makan steak tadi tu. Kita ada RM60 juga. Ini sedap lah, sedap. Kalau ni 45 lah boleh bagi. Okay, bye. Wow. Kalau ni tadi kita naik dulu tu. 5. Lantai 5. Kita pergi airport. Sama tu. Okay, kita nak balik dah dekat hotel. Sebab dalam pukul 6 dinner akan start lah. Balik solat dulu semua. Kita tak tahulah balik ni kita nak naik apa. Nak pergi naik Gojek. naik Gojek. Gojek yang mana? Yang kereta ke yang kereta? Ha? Yang kereta je. Yang kereta. Annyeong, ada Oyen. Apa? No. Macam tu. Ni dah tadi yang kita baby nampak tu. Ya, yang jadi Bukan.